Saya ingin tahu, silakan. Saya mungkin maklumat yang saya bagi ni antara maklumat rahsia lah, Abang Ismail. Dan istimewa sangat bagi pendengar Bapakku FM sebab memang saya bersedia nak berkongsi rahsia ni. Dan ini juga, dan rancangan ini bukanlah satu rancangan rahsia sebab di alam-alam gaib, alam jin, mereka juga sedang mendengar rancangan ini. Tolong jelaskan Muhammad Hidayat. Okay. Memang kalau nak dijelaskan untuk saya menjelaskan ni memang satu benda yang sebenarnya berat, tapi oleh sebab Abang Ismail dah bagi tanggungjawab ini kepada saya, kita pun ada pendengar-pendengar yang bukan manusia ni. Jadi saya dapat maklumat ni sebenarnya dah lama. Tapi saya minta salah satu daripada jin yang saya percaya dia soleh dan dia bertakwa untuk memberi confirmation, bagi pengesahan tentang persoalan yang Abang Ismail nyatakan tadi tu. Iaitu benarkah makhluk jin di akhir zaman ni sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan kita di alam manusia, dan kenapa? Okey. Sebenarnya untuk pengetahuan Abang Ismail, saya bagi contoh yang agak jauh tapi sebenarnya signifikan. Iaitu kalau kita ingat lagi sebelum peristiwa tsunami tahun 2004. Okey. Masa tu kalau kita perasan, banyak di kalangan makhluk lain seperti haiwan berjaya menyelamatkan diri. Yang menjadi mangsa kebanyakannya adalah manusia. Okey, saya bawa peristiwa ni pergi ke alam kita sekarang. Okey, semua makhluk, terutama manusia dan jin, yakin bahawa satu hari pasti kiamat akan berlaku. Okey. Kita tahu tapi kita lalai. Jin tahu tapi jin bersedia. Jadi apabila mereka bersedia, mereka sebenarnya berinteraksi dengan kita supaya kita sama-sama selamat. Macam ibarat contohnya Abang Ismail, kita tahu ayah kita sedang memandu laju kereta. Kita ni anak, kita boleh agak, contohnya ayah kita pandu laju dan dia pandu dalam keadaan dia mengantuk, kita tahu keadaan sangat bahaya. Jadi kita cuba nak cakap tapi ayah kita buat mesti takkan dengar, contohnya. Okey, macam tu jugalah situasi jin. Jin adalah kalau kita buat satu hierarki, dia sebenarnya adalah macam rakyat jelata. Kita manusia ni macam ibarat raja. Sebab Allah SWT telah memilih kita manusia ni sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi dia nak cakap salah, dia tak cakap pun salah. Jadi cara dia selalunya dia akan berhubung melalui orang-orang tertentu. Selalunya orang-orang tertentu ni pula kita kena bahagi pula kepada beberapa bahagian. Contohnya kalau orang-orang yang boleh berhubung dengan alam dia, orang-orang yang dirasuk misalnya, atau orang-orang baik yang mereka setengah-setengah mereka ingin bersahabat dan sebagainya. Jadi mereka cuba buat pelbagai connection, pelbagai bentuk perhubungan supaya ada sesuatu yang mereka boleh sampaikan kepada kita. Okey, dalam perbualan saya dengan makhluk Allah ni, saya bertanya, adakah ini semua kerana semata-mata kerana kiamat? Jawapannya, kiamat tu adalah rahsia Allah. Dan saya kata saya setuju dengan pandangan tu. Dia kata sebenarnya ada sesuatu peristiwa yang besar yang akan berlaku di dalam dunia kita ni, dalam tamadun manusia ni. Peristiwa tu sebenarnya akan mengubah seluruh landscape ketamadunan manusia. Itulah yang menyebabkan mereka sekarang ni yang Islam sedang mencari tempat yang sesuai untuk mereka bernaung. Yang bukan Islam sedang berkira-kira sama ada nak memilih Islam ataupun untuk kekal kafir dan akan bergabung dengan tentera kafir di akhir zaman, zaman nantilah. Sebenarnya kita sebut akhir zaman tu masanya sebenarnya sekarang, tapi kita sebut nanti tu supaya perbualan kita ni tidaklah menimbulkan kontroversi, ya Ismail. Yalah, saya faham.
Jadi sebenarnya saya ada bertanya lanjut tentang perkara ni, kalau Abang Ismail izinkan. Silakan ya amat, silakan. Okey, macam ni Abang Ismail, sebenarnya dalam hadis Rasulullah ada berbunyi yang lebih kurang bunyinya macam ni lah. Nanti saya harap kawan-kawan yang dapat cari di mana-mana minta tolong bagi riwayat yang penuh. Hadis yang penuh. Iaitu Rasulullah pernah menyebut tidak akan berlaku kiamat di dunia ini sebelum salah seorang daripada keturunanku menjadi khalifah di muka bumi ini yang akan menyamaratakan keadilan dan kebaikan ke seluruh alam. Okey, daripada hadis itu sebenarnya Abang Ismail, silakan. Kita faham bahawa sebelum berlakunya kiamat akan ada seseorang yang akan muncul sebagai khalifah Allah di muka bumi. Okey, dalam hadis tersebut Rasulullah tidak menamakan siapa orangnya, tapi apabila kita mencari di dalam hadis-hadis, Rasulullah pernah menyebut dua nama. Satu nama yang Rasulullah sebut adalah Imamul Mahdi, Imam Mahdi, dan yang keduanya adalah Nabi Isa. Yang kita semua faham, tapi kita semua tidak mungkin tidak tahu secara jelas macam mana peristiwa turun, keadaannya bila dan sebagainya. Sebenarnya Abang Ismail, di pihak musuh-musuh Islam sebenarnya mereka pun sebenarnya bersedia untuk menerima orang ini, kedua-dua orang ini. Tapi mereka bersedia dengan cara mereka, dan kita kena bersedia dengan cara kita. Apabila saya bercakap dengan jin Islam ni Abang Ismail, silakan. Bukan satu, sebenarnya banyak kelompok yang telah sampai kepada saya daripada bumi-bumi Islam yang lain, misalnya yang dah sampai dekat saya daripada Turki, yang datang daripada Mesir, yang datang daripada Indonesia, yang datang daripada saya lupa negara dia, dekat berhampiran di bawah sikit pada Rusia. Saya ingat pecahan Soviet Union dulu, saya tak pasti negara dia apa. Yugoslavia macam itulah. Ya, dia ada Tantan semua tu. Kyrgyzstan lah, apa benda Tantan tu. Okey, pecahan negara-negara tu. Yang dimaklumkan dekat saya, sebenarnya mereka tidak nampak di mana umat Islam ni telah bersedia. Yang bertemu mereka dari wakil-wakil ini, hamba-hamba Allah ini telah bertemu dengan saya, telah berjumpa dengan saya. Kemudian telah memaklumkan tentang tidak nampak persediaan di kalangan umat Islam lah untuk menyambut dua pemimpin agung ni. Tidak nampak, sedangkan di pihak Yahudi terutamanya memang telah bersedia untuk menyambut, orang kata bersedia untuk menerima berita ini. Ya, menerima berita dan bagaimana nak menghadapi dua pemimpin agung ni. Sebab dalam satu hadis ada disebutkan Nabi Isa akan turun ke bumi. Antara perkara awal yang beliau akan buat adalah memusnahkan salib dan juga membunuh babi. Tapi benda ni dia bukannya secara terus ni Abang Ismail. Kalau orang yang belajar, dia akan faham memusnahkan babi ni maknanya bangsa-bangsa pemakan babi akan meninggalkan babi tu. Okey. Kerana mereka telah pun ataupun mereka sedar bahawa babi tu bukan diharamkan kerana orang tu Islam, tapi diharamkan kerana membawa pelbagai masalah lah. Terutamanya dia membentuk tingkah laku yang tidak baik bagi pemakannya. Akhlak tu tidak baik lah. Lepas tu tentang memusnahkan salib tu pula ialah kebanyakan daripada orang yang beragama Kristian akan meninggalkan Kristian dan akan bergabung dengan Islam. Itulah yang dimaksudkan, sebab Nabi Isa nanti akan menjelaskan kepada penganut Kristian sedia ada hari ini bahawa agama Kristian yang ada bukanlah agama Nasrani yang telah Allah turunkan asalnya. Jadi pada masa itulah berlakunya perpecahan besar di kalangan orang-orang dan jin-jin bukan Islam. Dan mereka sekarang ni sebenarnya Basma, terutama yang mendengar kita radio kita sekarang ni yang bukan Islam, memang sebenarnya mereka sedang mempertimbangkan perkara tu, tapi tiada siapa yang dapat membimbing mereka.
Jadi sebab tu Abang Ismail saya cakap, Abang Ismail jangan takut. Abang Ismail kena berjuang, teruskan bersama berlandasan rancangan begini. Ya, betul, teruskan. Sebab kita berjuang atas nama Allah sebenarnya, dan kita memberi manfaat kepada banyak orang. Yalah. Kita sebenarnya telah berkongsi ilmu dengan makhluk lain juga. Sebab saya percaya, sebab sebelum ni saya sebenarnya mencari medium yang sesuai Abang Ismail. Yalah. Tapi ditakdirkan Allah, medium tu adalah Bapakku FM. Yalah. Dan oleh kerana Bapakku FM ni adalah radio internet, dan dia akan pergi ke seluruh dunia. Akan didengar oleh semua orang. Ya. Tidak kira bangsa. Boleh jadi Abang Ismail, orang yang tidak faham bahasa Melayu, tapi dia merasakan rancangan ini sangat berguna, dia mungkin akan belajar bahasa Melayu. Dan sebab dia cuba nak mendapatkan ilmu dari kita lah. Yalah. Begitu juga dengan musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam juga. Saya percaya juga akan mula membuat pemantauan kepada radio kita ni. Itulah. Tapi macam Abang Ismail pernah tanya saya mula-mula dulu, adakah orang dengki ke apa semua. Benda ni memang tidak dapat dielakkan. Tidak dapat dielakkan, ya? Tidak dapat dielakkan. Tapi Rasulullah berpesan kepada kita, kalau kita nak mengelakkan hasad dengki manusia, kedengkian manusia sama manusia dan jin, kita selalulah amalkan bacaan 3 kul. Dan insya-Allah benda tu akan berlaku, tapi akan berjaya dipatahkan. Macam itulah lebih kurang saya nak cerita. Tapi saya percaya benda ni akan mengundang lebih banyak persoalan dan pertanyaan daripada kawan-kawan. Ya. Saya bersedia untuk menjawab. Tapi kalau Abang Ismail kita ada peluang di masa akan datang untuk bercerita, insya-Allah saya akan lebih detailkan perkara ni. InsyaAllah. Saya dah kata dengan semua pendengar-pendengar, dengan Mama Hidayat begitu juga. Saya nak berkawan lama. Saya nak tumpahkan. Kita tumpahkan ke dada pendengar-pendengar melalui suara ni sedikit-sedikit. Biar dia terasa, biar dia kurang, dia nak lagi, dia kurang, dia nak lagi, dia kurang, dia nak lagi. Baiklah. Satu lagi Abang Ismail. Silakan. Kalau Abang Ismail bagi saya memang suka bercakap panjang sebenarnya, tapi takut kawan-kawan bosan lah. Tak, sesuatu yang kita nak tahu dia punya susur galurnya tu, kita cerita serangkai-serangkai, dia okey, dia okey, dia akan jadi okey, percayalah. Okey. Kalau macam tu saya seronoklah nak menyambung. Okey, satu lagi Abang Ismail. Mungkin antara kita ni yang ingat saya macam saya cakap benda yang saya cakap ni benda yang saya daripada hasil pembacaan saya. Mungkin benda yang saya khayal-khayalkan. Sebenarnya tidak. Saya boleh akuilah perkara ni tidak seperti yang disangka begitulah. Saya melalui proses yang panjang untuk mendapat semua ilmu ni. Maknanya kalau orang kata kalau besi tu saya ni dah dicelup air panas dengan api, dah dibakar dan dengan apa semua tu, saya sebab itulah saya ditakdirkan untuk boleh bercakap hal-hal beginilah. Sebab lagi satu, saya bukan sahaja boleh bercakap perkara ini dari sudut yang tidak kelihatan, sudut mistik, tapi juga saya boleh menyentuh tentang soal teknologi, Abang Ismail. Silakan. Maksudnya macam ni, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita hari ini, kalau kita perasan, kita ada banyak menggunakan chip. Chip. Contohnya yang paling jelas adalah pada mic card kita. Okey. Dan juga yang keduanya adalah Facebook. Dalam Facebook kan. Jadi kalau kita perasan dua perkara ni sebenarnya dimulakan oleh orang bukan Islam. Dan untuk lebih jelas, orang bukan Islam itu adalah orang Yahudi. Okey, mereka menggunakan cara-cara ini sebenarnya untuk mengenal pasti di kalangan orang Islam siapakah yang sebenarnya dinamakan Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi adalah manusia biasa, sedangkan Nabi Isa adalah Nabi Allah yang akan turun dari langit. Jadi mereka tidak akan dapat mencari Nabi Isa, tapi mereka berusaha untuk mencari siapa Imam Mahdi. Jadi apa yang mereka lakukan ialah melalui apa yang kita panggil sekarang seperti Facebook, seperti Twitter dan sebagainya. Dan kalau kita tengok dalam kehidupan kita ni, kita banyak bergantung, maknanya maklumat peribadi kita ni boleh diperoleh melalui hujung jari saja.
Jadi kalau ada satu lagi terma dalam bidang sains forensik, iaitu genealogi atau family tree. Maknanya seseorang tu keturunannya boleh dipetakan sehinggalah kepada nenek moyangnya yang pertama. Okey, maksud saya daripada data dan maklumat yang terkumpul melalui chip, melalui MyCard kita misalnya, daripada maklumat ATM kita, maklumat kad kredit kita, daripada Facebook dan Twitter dan sebagainya, apabila disatukan, dia sebenarnya akan membentuk maklumat-maklumat yang lebih kecil yang sebenarnya boleh dikelaskan dan akhirnya sebenarnya mengecilkan skop pencarian siapakah Imam Mahdi tersebut. Sebenarnya Imam Mahdi sedang diburu untuk dibunuh. Jadi itulah perancangan Yahudi, mereka nak buat macam tu. Tapi kita percaya perancangan Allah adalah perancangan yang terbaik sampai bila pun mereka tidak akan jumpa, sebab selalu hadis Nabi, kata-kata Rasulullah adalah benar, tidak akan kiamat sehingga seorang daripada keturunanku akan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini sebelum berlakunya kiamat. Jadi tapi kita kena ingat, Yahudi dia tidak Yahudi sebenarnya bukanlah, maksud saya yang Yahudi yang beriman kepada Allah ni, Abang Isma. Ini adalah satu kumpulan Yahudi yang memang sebenarnya mereka adalah pendukung kepada Dajjal dan Azazil ni. Yang mereka akan mengikut pimpinan Dajjal. Inilah kumpulan yang sebenarnya sedang mencari rahsia di kalangan kita umat Islam lah. Jadi perkara ni mungkin terlalu luas untuk dibincang. Yalah. Tapi saya percaya jika ramai yang berminat, ramai yang bertanya, mungkin saya boleh kecilkan mengikut topik-topik yang lebih spesifik. Yalah. Dan akhirnya semuanya tertumpu kepada tajuk kita hari ini, akhirnya adalah kematian. Betul. Muhammad Hidayat. Ya, saya. Ramai yang tak dapat dengar sekarang ini. Cuba kita tengok wall. Ramai tak dapat dengar lah. Yang tak dapat dengar So, Muhammad Hafi pun tak boleh dengar. Betul. Muhammad Dol Dola pun tak boleh dengar apa pun. Macam mana ni Abang Ismail? Saya letak dulu ke untuk itulah kan. Tak apa. Saya akan menghubungi anda pula lepas ni. Okey, insyaAllah. Saya tunggu. Saya akan menghubungi anda. Relax cikgu Okey, no problem. Kita tenangkan suasana. Saya faham. Dalam keadaan ini kita kena tenangkan suasana. Betul. Tapi rugi. Saya rasa rugi mereka semua tak dapat dengar. Seolah-olah ada satu blok yang time dia telefon tak boleh dengar. Faham tak? Saya dapat rasa tau. Yelah, itulah yang saya cakap sebenarnya. Tak apa. Kita relax. Kita ni kena relax. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Banyak lagi yang saya nak tanyakan dengan Muhammad Hidayat, saudara. Tapi kita suka relax dulu. Boleh. Kita tenang dulu. Relax dulu. Dan saya dapat rasakan sesuatu. Tapi tak apa. Kita kena tenang. Kalau anda tenang, saya pun tenang. Semua orang pun akan jadi tenang. Kita bertenang-tenang. Semua orang tak dapat dengar. Saya yakin lepas sini semua orang ramai dapat dengar. Tenang ya. Tenang semuanya.